Apa yang perlu anda lakukan jika HR menurunkan tawaran gaji anda? HR menurunkan tawaran gaji anda tidak bermakna anda tidak bernilai. Ia hanya bermakna anda tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Dalam pengambilan pekerja Malaysia, saya telah melihat terlalu ramai orang kalah kerana mereka berasa gementar di sini. Jangan menjawab seperti ini. Bagi jawapan yang salah. Okey, saya boleh terima. Tak mengapa. Tidak mengapa, biar besok HR mengajar anda jawapan standard yang mendapat markah tinggi. Saya faham kekangan bajet. Berdasarkan kemahiran dan pengalaman saya sebenarnya menjangkakan sesuatu yang hampir RM4,500. Adakah terdapat fleksibiliti atau ruang untuk menyemak semula selepas percubaan? Bagaimana jika HR masih mengatakan mereka tidak boleh menyingkirkannya? Kemudian bincangkan pakej tersebut. Bukan hanya yang gaji asas. HR tidak akan membenci calon yang bercakap seperti ini. Sebaliknya, mereka akan menghormati mereka. Ikut saya. Saya akan mengajar anda cara merundingkan gaji dan tawaran dengan HR.